Puncak Bukit Besar. Aku try macam ni. Jadilah. Kalau tak jadi, tak jadi nak buat macam mana. Okay, ni tekstur dia aku rasa tak jadi. Sekarang ni pukul 10.30. Kita terlambat sikit. Kita dekat Kuala Terengganu. Kita nak hike Bukit Besar, tapi hari ni istimewa sikit. Kita nak hike sambil kita buat butter. Yes, by the end of the hike, InsyaAllah kita akan dapat butter. So pertama sekali kita perlukan ni whipping cream. Ada orang cakap pakai heavy cream pun boleh. Aku siap beli roti nanti nak makan. Kalau kita dapat butter, kita makan terus. Kemudian kita perlukan ziplock. Kita akan letak whipping cream tu dalam ziplock. Kita letak dalam bag. Kemudian kita perlukan ais. Okay, so ais ni nanti kita akan letak dalam ziplock tu dekat bahagian luar supaya dia sejuk sikit. Aku sebenarnya tak ada bag. So aku ada bag pickable ni saja. Dia besar tapi dia bag. So nanti kita isi semua barang tu, kita letak dalam bag dan kita pakai sambil berlari. Whipping cream ini sahaja brand yang ada dekat supermarket semalam. So aku beli je dan ini je saiz yang ada. Sini ais aku beli dekat 7E. Roti nanti nak makan. Ini ziplock. Aku akan buat beberapa layer lah. Okay, nanti aku tunjuk. Itu sahaja. So make sure pakai ziplock yang food grade. Jangan pakai ziplock yang untuk barang-barang tu pula. Okay, lepas tu kita tuang. Memang agak-agak je lah. So lagi banyak kita letak, lagi banyak lah butter kita boleh buat. So keluarkan angin dia sikit. Kita ambil another bag, masukkan dalam bag lain. Lepas tu okay, so dia sejuk sikit lah. Sebab butter ni dia tak boleh panas sangat. Sebab bila kita lari kan dia akan berpanas. Okay, so nampak ni ais dekat bahagian luar dia. Okay, lepas tu kita masukkan dalam bag. Okay, lepas tu dia punya bag dia tak nak besar pula kan. Alamak. Aduh. Bag ni bukan bag untuk bawa pergi jogging masalahnya. Okay ke guys? Okay, outfit check, nak pergi buat butter. Okay, kita punya ni kat sini. Dan macam biasa, jam kita pakai jam suntuk untuk track berapa distance kita. So start. Okay, kita dah gerak. Cuma satu je lah, aku tak tahu boleh jadi ke tak butter ni. Sebab butter ni dia kena goncang tau. So kalau kita naik Bukit Besar ni, kita kat Bukit Besar, dia tak berapa goncang sangat kecuali turun. So itu yang aku tak tahu. So maksudnya waktu naik ni kita cuba goncang lah sambil naik. Turun tu memang kena lari sikit supaya dia goncang-goncang dan jadi butter. Dan kita akan check setiap bila sampai bawah. Okay, so sekarang ni kita dekat bawah. Kita baru nak naik atas. Naik atas 800 meter, turun bawah 800 meter. Lepas tu baru kita check jadi tak. So mungkin kita buat 3 lap hari ni. Total 4 km, 5 km macam tu. Let's go. Dia tak jauh. Dia tak susah. Biar bawah tu pacak naik sampai atas. Hari ni Alhamdulillah. Walaupun 10.30. Dekat Terengganu ni nampak tak panas. Matahari lambat keluar hari ni. Aku dah tak ada cakap. Ini section paling hilly. Okay, dalam 50 meter macam tu je distance. Memang pacak. Hey, you're sleeping. I thought you're dead. Aku tak tahulah apa cerita sebenar. Tapi apa yang aku tahu, dia nak ganti tagline tu, papan tanda tu
dengan yang baru dan kos dia berjuta-juta. Betul ke tak cerita ni? Wallahualam. Korang kena tanya orang Terengganu. Hai Abang Isaac. Hai. Say hi. Mulai pula ada awet lalu. Aku dah tengah penat ni. Kosong 5 km. 500 meter dah. Selagi 300 meter. Weh, mengah. Okay, bila naik bukit besar ni, kalau korang nampak okay, korang nampak menara tu, maksudnya dah nak sampai lah. Sebab bukit besar ni memang kita naik ke puncak dekat menara tu. Ini memang bukit untuk telecommunication. Menara tu lah. Tu. By the way, look at the view. Since hari ni tak panas sangat. Nampak? Jauh. I think boleh nampak sampai Batu Akik ni. Tu Maidin. Giant. Allah. Sebut pun dah tak betul dah. Bila nampak macam ni, maknanya korang dah sampai bukit besar. Nampak tu? TM. Selamat datang puncak bukit besar. Lega gila, tak panas hari ni. Ni. Ni lah menara dia. Okay. So, sini tulis 900 meter untuk sampai puncak. Tapi ni sebab aku tekan awal tadi. Di bawah tu 800 meter je sebenarnya. So, turun lagi 800. Let's go. Kita berlari-lari anak. Supaya dia bergoncang. Tak selesa. Sebab ni bukan bag untuk hiking ataupun running. Ni macam casual bag je. Tapi ni je bag aku ada. Aduh. Inilah masalah airport ni. Bila perlu terkeluar. Okay. Kita dah sampai dekat tempat yang paling curam tu. Dead spot. Biasa dekat sini aku tak lari sangat. Sebab dia curam. Takut sakit lutut. Biasalah orang tua kan. Dah sampai dekat bawah. This one. Okay. Belakang aku ni sejuk. Alamak. Cair dah ais. Mungkin kita buang dia punya air sikit. Ni. Buang air sikit. Ais cuma dah cair. Ni kita punya. Okay. Masih tak ada butterclam lagi. Boleh jadi ke tak Oh no man. Aku tengok diorang buat 5 km tu dah boleh ada dah. So I don't know about this one. It's okay. We go again. 300 meter nak capai puncak. Aku rasa tak jadi bata ni. Sebab naik dia tak goncang. Rule dia nak buat bata ni kena goncang. Korang boleh je buat kat rumah bata ni. Whipping cream tu korang letak dalam bekas. Lepas tu korang goncang. Konsisten untuk dalam setengah jam, 20 minit macam tu. Dan akan jadi butter. So apa yang trend TikTok ni buat, diorang buat butter ni sambil berlari. Sebab bila lari, buatkan macam tu kan. So dia punya movement tu, dia macam movement bergoncang. Benda tu lah kan. Jadi selepas kau goncang, lepas kau lari tu, the butter should be ready. Tapi syarat dia, pergerakan kau tu kena mimik menggoncang tu. So itulah yang aku tengah struggle sekarang ni. Aku tak boleh nak menggoncang. Sebab dia bukit, turun baru boleh menggoncang. Penat siut.
Sekarang pukul 11.2.6 km. Okay, let's go. Jeritkan aku punya pergerakan supaya bergoncang, lagi banyak bergoncang dekat belakang. Okay, kita selesai loop kedua. I'm running downhill, man. Sakit juga lutut aku ni. Okay, start here. We're done. Naik berbuluh-buluh, bila turun tu sampai kering buluh, sebab berlari santai. Okay, second loop daripada 3 loop. Sepatutnya dah kena ada curl, clump. Okay, ni dia punya rupa dia. Macam tak berapa ada. Nah, man. Aku rasa fail lah video ni. Last loop, I don't think we can do much. Since kita naik bukit tadi tak jadi, so sekarang ni kita nak try dekat depan ni ada taman. So aku nak try jogging dekat taman. Hopefully movement jogging tu akan boleh dapat butter. Cuma kita ada baki 1.5 km sahaja. Aku target 5 km je hari ni. So kita jogging lah, kita tengok jadi ke tak. Kalau tak edit, tak edit lah. By the way, ni taman dia, taman rekreasi Hilirang. Okay, kali ni aku try lain pula. Aku try macam ni. Nampak tak? Sebab dia memang macam betul-betul menggoncang. So kita try 1.5 macam tu. Tengok jadi ke tak. Let's go. Kan kita kat Taman Pandang Hiliran. Aku baru tahu dekat sini ada di Jantas. Okay. So ni padang tu. Maidin. Okay. Traffic light tu. Tu bukit besar. Bawah dia rupanya ada terowong. Tapi macam dah banjir. Tak ada orang. Should we go? Damn, bertakung and it's filthy. Kalau aku tak buat butter ni, aku tak tahu pun ada benda ni. Okay, sekarang dah 4 km, 1 km lagi. Nanti semua orang pelik je tengok macam ni aku jalan. Sebab semalam aku dah naik dah bukit besar ni, dan hari ni naik. Dan sebenarnya esok aku plan nak pergi Bukit Maras. Kalau aku jadi pergi Bukit Maras, nanti aku akan update vlog. Okay, yang tu aku excited sebab dia short and cantik punya tempat dan aku tak pernah pergi. And dia dekat Kuala Terengganu saja. Stay tune. Okay, kita dah one loop. Tadi kita start kat sini, pusing dah sampai sini. So tadi 3.5, now 4.3. Hai. So satu loop besar pada Hiliran ni 800 meter lebih kurang. Sepatutnya kita memang nak buat 5 km je hari ni, but we will see sebab kita improvise hari ni. Tengok, tolonglah jadi. Kalau tak jadi macam mana tu? Starting to curl. Weh, aku rasa kita kena tambah sikit distance sebab dia dah nampak okay, tak tahu kalau orang perasan ke tak, dia macam ada warna kuning-kuning sikit. Before ni dia tak macam ni. Okay, kalau macam tu kita kena extend sikit. Sebab tadi cecair kan, ni dia macam dah tepu-tepu sikit. Okay, boleh menjadi. So bila kita panjat aku, so nampaknya kita kena buat jogging. Tak jadi kalau panjat gunung tu, kalau panjat bukit, sebab dia punya movement tu tak cukup
tak cukup nampakkan perbuatan menggoncang tu. Okay, so aku rasa kita buat lagi 2 loop. InsyaAllah boleh jadi. Let's go. Okay, sekarang dah pukul 12 dah. Aku tahu benda tu akan jadi apabila benda yang dekat belakang ni, kalau sebelum ni dia dalam bentuk cair kan, kau boleh rasakan pergerakan tu, benda dekat belakang kau tu cair. Sekarang ni dia dah keras, dia dah jadi pepejal, dia dah nak jadi butter. So dia punya tekstur tu kat belakang ni kau rasa lain. Dia tak macam air yang berkocak, dia dah macam batu yang keras. Macam tu maksudnya dah nak dia tu. Okay, kita dah loop yang ketiga. Lega sikit kali ni sebab aku rasa ada hasil. Okay. Better. On the way there. Tapi tak tahu berapa lama lagi. Okay, kita habis. Total hari ni 6.7 km. Aku tak check lagi butter. Kita check dekat kereta lah. Jadilah. Kalau tak jadi, tak jadi nak buat macam mana. Okay, kita buka dekat kereta nanti. Ada sarapan ke tak ada sarapan kita hari ni. Moment of truth. Okay, ni ropanya. Okay. Ini boleh buang. Okay, ni tekstur dia aku rasa tak jadi. Wait, jadi. What? Aku seriously ingat tak jadi. Sekejap Okay, jadi guys. Tengok dari luar macam tak nampak sangat. Bila tengok kat dalam baru nampak. Nampak tu? Dia dah terpisah. Dia punya krim tu dengan dia punya butter. So, jadi kita ada breakfast hari ni. Tapi kenapa dia macam, dia actually kena letak dalam freezer, chiller kot. Tapi ni yang fresh kita buat. Ini sebara. Memang rasa butter guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Malah makan berdiri. So fluffy. Ni kalau letak dalam chiller, dia keras sikit, mesti lagi sedap. Tak tahulah sebab aku lapar ke atau benda tu memang sedap. Itu saja untuk video vlog kali ini. Misi berjaya guys. Kita berjaya buat butter dengan lari sejauh 6.8 km. Tapi kalau korang perasan, waktu dekat Bukit Besar tu dia masih cair lagi, masih lagi whipping cream. Bila jogging dekat taman tu, yang kita boleh buat extra movement tu, baru dia betul-betul jadi sebenarnya lah. So now kita ada banyak butter untuk dimakan. Letak dalam chiller nanti, dia mesti akan jadi lagi syok. Okey, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih banyak kepada korang semua yang support. Lega, bolehlah aku upload video ni dengan leganya sebab menjadi. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video. Esok kalau aku pergi Bukit Maras, akan ada vlog juga. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.